untuk simpanan penyimpan emas ataupun pelabur emas, first kali kita kena ada niat yang betul dan tujuan kita beli emas ni untuk apa. Macam saya cakap tadi lebih awal lah, untuk simpan ataupun untuk melabur atau untuk berbisnes. Jadi kalau untuk orang yang simpan ni, dia ada target, dia mesti ada target. Contoh dia nak simpan emas ni untuk nak pergi haji, nak pergi umrah. Ataupun first kali, macam Cik Jalan ni selalu cakap, sebagai kita punya emergency fund. Kita nak ada 100 gram, at least 100 gram. Dan kita punya visi dan misi 100 gram untuk individu dan 1 kilo untuk keluarga. Itu kita dah setkan tu target. Okay. Betul, tujuan lepas tu kita nak simpan untuk persaraan sebagai contoh. Nak simpan long term untuk persaraan. So banyak lagi lah sebenarnya. Important kalau cakap pasal niat dan tujuan Yang pertama niat tujuan, ia akan menentukan apakah kita akan jadi kelak kalau ada tujuan. Dan untuk saving macam kita selalu share, sebab ramai orang tahu saving ni penting, cuma lafaznya senang tapi nak buat tu simpan, especially duit bukan mudah. Jadi kalau kita satu cara tukar kepada emas. Saya cakap tu, maybe permulaan fokus on dapatkan first 100 gram dulu. Yang pertama niat dan tujuan. Nombor 2, langkah yang penting of course bermula dengan ilmu. Kalau cakap pasal ilmu ni actually macam-macam, memang banyak nak cerita ni. Okay, maybe yang important, salah satu daripada kita perlu ada ilmu adalah untuk mengelakkan daripada di scam atau individu datang kat kita bilang masuk ni program simpan emas bagus, simpan fizikal bagus, awak akan dapat bulanan dividen, dapat bonuses, all this. Sebenarnya kalau kita ada ilmu, kita tahu yang emas ni tak ada dividen, tak ada bonus. So dia cuma jual beli aja. Jadi kita tahu, insyaAllah kita tak akan kena scam. Okay? Cik nak tambah je? Dia paling penting, ikuti seminar kita setiap minggu. Betul. Setiap minggu, insyaAllah kita akan beri ilmu-ilmu tentang simpanan dan pelaburan emas. Itu satu cara yang paling mudah. Seminar kita buat percuma aja, tak perlu bayar apa-apa. Itu satu. Dan kalau nak tambahkan lagi ilmu, ikutilah kursus-kursus macam tadi Cik Jalil cakap, nak tahu tentang analisis teknikal emas. Boleh. Ataupun kita pun pernah buat gold workshop. Tapi oleh kerana keadaan ini sekarang ni kita hentikan sekejap. InsyaAllah ikuti kita punya workshop, kita akan beri banyak ilmu kat sana, lebih jelas tentang ar-rahnu, tentang zakat, kita terangkan lebih jelas. Balik kepada ilmu, insyaAllah saya dah order buku ni buku Wang Emas. InsyaAllah saya dah order 10 buku ni. InsyaAllah minggu ini, minggu depan sampai. Boleh bagi siapa yang berminat. Dan saya pun sebenarnya saya banyak baca, banyaklah buku-buku rujukan tentang emas bila saya buat pelaburan dan simpanan emas ni. So saya nak jugalah supaya kita jangan terlibat dengan skim-skim yang cepat kaya macam Cik Jalil cakap awal-awal tu. So kita supaya jangan masuk dalam skim tu. So baca betul-betul dan fahamkan, lepas tu kita buat benda yang betul. Cakap pasal buku, saya nak touch sikit. Biasanya kalau kita buku, seseorang itu tulis buku, saya ada baca lah yang mereka kata biasanya orang tu dah ada pengalaman 10 tahun, lebih 10 tahun. Ataupun kalau minimum pun 5 tahun dalam sesebuah bisnes atau pekerjaan apa yang dia buat. Bila dah pengalaman 5-10 tahun, dia akan tulis buku dia punya pengalaman, dia punya rahsia. Jadi
betul lah Haji cakap buku tu, dengan bayaran kalau kita bayar mungkin $20, $30, tapi kita dapat ilmu yang seseorang tu dah berpengalaman lebih daripada 10 tahun. Yang ketiga yang perlu kita tahu ialah belajar daripada mentor. Dia sebenarnya begini, kita nak ikut cara kita atau kita nak belajar pada orang yang dah berjaya. Bagi saya paling mudah sekarang punya cara belajar dari orang yang telah berjaya, yang lebih awal buat bisnes ni, sebab mereka tahu. So saya memang mentor saya Encik Syukur Hasim sendiri, saya panggil Maha Guru kan, dan Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan juga Mama Aziza. Itulah orang yang banyak menunjukkan pada saya tentang pelaburan dan simpanan emas ni. So, jadi untuk berjaya, kita belajar daripada mereka yang dah berjaya. Tanya ya, jangan malu, sebab banyak perkara yang kita perlu nak tahu. Contoh bagaimana cara nak menggandakan emas kita, bila masa sesuai nak jual, bila masa sesuai nak beli, apa keuntungan, apa faedahnya. Nak buat emas ni simpan, nak simpan macam mana. So banyak persoalannya kat sini yang perlu kita tahu. Mungkin Haji boleh terangkan sikit ni. Mungkin ada yang salah faham tentang mentor dan introducer. Oh. Introducer maknanya orang yang kenalkan. Kalau saya orang yang kenalkan Public Gold, kira saya kenal dia dan dia kenalkan saya tentang Public Gold. Itu introducer saya. So sampai sekarang pun saya tak pernah tukar introducer. Saya berterima kasih, kerana telah mengenalkan Public Gold pada saya. Betul. Tapi untuk mentor lain. Mentor kira orang yang benar-benar faham tentang pelaburan emas ni. Jadi Cik Syukur memang pada saya layak untuk saya jadikan sebagai mentor saya, selain daripada Cik Zulkifli dan Mama Aziza. Betul. So saya tambah sikit apa yang bestnya dengan Public Gold. Salah satu daripada yang saya suka sebab dia ada ramai mentor yang hebat-hebat. Even Tuan Haji Sulaiman ni pun mentor saya juga. Selain daripada Cik Syukur Hashim, Cik Zulkifli. Dan apa yang saya belajar dengan ni Haji Sulaiman, tak lain tak bukan Arahno. Kita pergi, ingat tak kita pergi kira hands on dekat Juchat yang baru launch. Dan lagi satu kalau tuan-tuan perempuan Arahno ada di Tampines, kedai 916. So langkah yang keempat, ini yang paling penting lah. Bila kita dah ada semua tu, kita kena ambil tindakan lah. Sebab kalau kita dah belajar tapi tak ambil tindakan, maknanya memang kita tak akan pergi jauh lah. So dalam Public Gold sendiri, kita ada satu program yang sangat baik yang kalau sebab dalam kita tak tahu situasi orang tu, sama ada dia ada duit atau tak ada duit. Tapi kalau orang yang tanya saya nak mulakan dengan modal yang kecil lah. Dia nak melabur tapi modal yang kecil. So gap itulah yang saya nampak sangat baik sangat baik gap. Dan sekarang pun Public Gold banyak menekankan tentang GIT Gold in Transit. Penambahan staff. Betul. The beginning is always now. Sebab apa? Bila kita dah beli, tak kira lah waktu trend naik ke, trend turun ke, apa yang kita nak, pengalaman, benchmark. Sebagai benchmark bila kita dah mula. Dan macam Haji cakap lah, mula tak kisahlah within kita punya kemampuan dan konsisten. Harga, kalau nak tanya harga yang terbaik, of course 10 tahun yang lalu. Betul. Tapi the next harga terbaik is sekarang lah. Mulakan benchmark. Kalau cakap pasal benchmark, cakap pasal pengalaman saya rasa 2020 tu tahun 2020 memang siapa mula tahun 2020 dia pengalamannya memang waktu COVID dia harga yang terendah, harga yang tertinggi, harga yang sideways, macam-macam pengalaman dapat.
Saya Dan, sendiri bermula dengan Public Gold dengan harga yang tertinggi. Saya mula tahun 2012, ya, harga emas tertinggi tahun 2011 bulan Ogos. Harga tu 1 ounce ialah 1,900. Itulah masa saya bermula. Tapi oleh kerana saya konsisten, saya beli setiap bulan, jadi saya dapat harga yang purata. So kalau kita betul. nak melabur ataupun menyimpan emas, beli secara konsisten dan disiplin. InsyaAllah kita akan dapat harga yang purata. Betul. Pasal emas ni dia ada fluctuate juga waktu terdekat lah. Kalau long term, of course dia akan naik. So bila kita taruh selepuk tu, bila dia naik kita happy. Bila dia turun tu yang buat berdebar-debar. Kalau dia turun lagi macam sekarang, jadi macam boleh. So untuk elakkan, tu yang dipanggil strategi ni lah. Kita beli konsisten. Mentor Syukur Hasim pun advice gitu. Ilmu start small, konsisten. Lepas tu nak untung besar, beli besar sikit. Dan think long term. Saya cakap think long term. Betul. Siapa sangka dulu ini 1 gram ni, ya, Cik Jalani, 1 gram ni, harga dia cuma $54 duit Singapura. Sekarang 54 memang tak dapat lah. Paling rendah pun 100. Tapi pun saya rasa 100 pun tak dapat. So siapa sangka dengan 1 gram ni harga dia boleh naik begitu tinggi. Sebab tu kalau kita konsisten beli, insya-Allah tak, pada saya simpan emas ni memang tak rugilah. Alhamdulillah seminar itulah moga bermanfaat. Dan important kena ingat satu perkara paling penting dalam pelaburan emas, especially untuk penyimpan, gram mesti bertambah. Tu aja. Dan nasihat saya, orang yang nak berjaya fokus pada solution. Bukan kita terganggu dalam masalah yang ada. Masalah insya-Allah akan berlalu. Okey, tu aja daripada saya Jalani. Terima kasih. Silakan je. Ya, saya juga terima kasih kepada sokongan yang diberikan kepada kawan-kawan semua di luar sana. Semoga simpanan emas kita makin lama makin bertambah, aset kita makin bertambah dan hidup lagi lebih ceria. InsyaAllah. Okay. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegoldina.com.